Singa dia tak sama dengan serigala. Singa sifatnya suka kepada kuasa tapi hidupnya diperhamba. Berbeza dengan serigala, serigala ini binatang yang liar, tidak mudah dijinakkan. Serigala bukanlah raja di rimba, tetapi serigala takkan tunduk kepada manusia. Serigala tidak pernah popular, tapi serigala ada prinsip. Sangat setia kepada kawan, takkan tunduk kepada sistem, tidak menjual diri demi sorakan. Serigala jarang disukai manusia, tapi hidup dia ada harga diri. Ya, singa itu popular. Singa itu nampaknya gagah sehingga ditabal menjadi raja di rimba. Taringnya memang tajam, ngaumannya menggoncang bumi. Tapi sayang, di pentas dunia, sang singa akhirnya menunduk juga, berguling di atas arahan demi sorakan manusia, di atas pentas yang namanya alif tendang waw sarkis. Segarang-garang singa tetap bekerja dengan orang di sarkis. Maka mari belajar dari sang serigala. Walau tiada mahkota di kepala, tiada gelaran, tiada tepukan ramai, tapi sang serigala bebas menjerit di bawah cahaya bulan, kerana harga dirinya tak pernah dijual. Rupanya bukan semua yang nampak berkuasa itu jiwanya merdeka, kerana terkadang kuasa yang dimiliki itu rupanya hanyalah boneka. Dan bukan semua yang hidup di hutan sepi itu hina, kerana serigala tetap hidup dengan prinsip dan juga taat setia. Jadi pilihan di tangan tuan-tuan, nak jadi serigala ke nak jadi singa?